Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang hari ini sana rekomen kawan-kawan kereta ni. Okey, tahun 2014 BMW 320i Sportline lah. Sportline 2.0 punya turbo punya kereta. Harga jual 36,800. Plat nombor pun cantik 320. Okey. Cat kita sudah spray lah. Tak silap kita sudah spray dalam macam ni. Okey, dalam kita belum cuci lagi ya, belum cuci lagi. Boleh nampak. Okey. Belum cuci lagi. Enjin dalam masih okey. Tadi saya sudah start lah. Dalam masih kilap, masih cantik. Tapi BMW ini kereta dia sebiji enjin banyak panas punya kereta. Turbo mah. Turbo selalu ini coolant kena tukar. Ini kalau bocor habis tu. Ini. Okey. Harga jual 36,800. 2.0 turbo. BMW ini jalan belakang sak punya. Belakang sak punya. Okey, tepi ada spot. Dalam macam ni. Okey, fully leather. Warna merah dengan hitam. BMW Sport ada sini. BMW Sport, kiri kanan pun ada lah. Okey, tadi saya sudah start, lepas tu test. Kereta ni tak ada apa masalah lah. Aircon pun sejuk. Aircon pun sejuk, masuk gear semua okey juga. Tapi kereta ini maintenance mahal. Kereta ini maintenance mahal. Tahun 2014 BMW 320i Sportline. Harga jual 36,800. Kalau buat loan bulanan 700 lebih ya. 700 lebih sikit tadi saya agak kira lah. Tahun 2014 punya BMW. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari BMW, kita sini ada sepiji. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos.